Assalamualaikum. Pagi ni kita nak pergi Shah Alam jap. Stesen 15. Ada benda best nak install. Oi, bas ni rapat lah. Kita nak pergi ke apa ni, kedai yang agak famous lah ke Shah Alam ni. Kita ikut highway Laksa guys. Saja pergi awal-awal sikit ni. Alas nak tunggu lambat-lambat nanti ramai sangat orang. Thank you. Apa sampah sarap tengah jalan ni? Okay, go. Cepat bang. Okay, kita nak sampai dah. Sampai sudah orang terawal. Orang second awal lah, ada lagi awal rupanya. Sekejap siap lah. Kami suka gede dia. Kalau sampai sini baru nak buka di pinggiran. Itu sudah makan masa. Supaya pagi pagi mandi. Saya tengok hari suka beli kopi dah. Dalam petang hari susah. Kalau piping dia besar sikit kan. Oh, tukar. Ini tu lain. Bawa oil kan. Ni dia suka betul lah. Santai sikit lah. Kalau duduk tu dia asyik naik berdebar. Mana boleh tahan. Kesian lah lama lah. Order ni setahun lebih ke. Mana ni? Dah setahun? Setahun 4 bulan baru dapat. Baru dapat lah, baru 3 minggu. Masuk minggu ketiga. Setahun baru dapat? Setahun 4 bulan. Santai ni. Ni ambil baru lah? Baru lah. Baru lah? Baru. V3 ni. V3. Okay, dah settle tukar exhaust. Kita try. Tapi kita tukar exhaust on je lah. Tak apa lah.
dengar bunyi dia. Okey sikit. Nyebrap tu. Tak adalah kuat sangat. Dia okey, sesedap rasa. Oi, lori tu melintang je tu kau. Terberam sikit. Masa idle bunyi macam standard je. Oh, ni dia punya Acra slip on. DB killer off.